Okey, Assalamualaikum. Jadi seperti saya tengok dah video saya sebelum ni, saya punya jagung tu dia dah berbuah. Jadi dia dah naik banyak. Dia lebat. Banyaklah. Lebat tu sama je sebenarnya. Jadi lah ni tugas kita lah ni kan. Kita kena buat gon ni. Ni gon ni. Jadi saya nak tahu gapo ni. Jom saya tunjuk situ. Jom. Okey geng, seperti saya ayat saat ni. Okey. Ni ialah baja paksa buah. Okey, ni dia dah keluar gini kan. Jadi kalau kita letak baja paksa buah ni, dia akan lagi tubik besar dan lagi comel lah. Bagi yang kata tanaman yang berbuah, saya awak boleh guna ni benda ni. Tapi ni kan kuat. Saya syukur kepada saya awak kan. Sebelum saya awak sirai dengan air, ni benda ni kita letak dulu. Tak usah letak banyak lah. Letak sikit je. Pasalnya baja ni memang betul-betul kuat. Tapu-tapu tengah gini je. Tak usah letak banyak lah. Saya takutnya jadi golai pula. Takut tak kerti nak letak jadi golai. Tapu-tapu gini tak apa. Tak ada masalah. Tapu-tapu gini je. Pasalnya baja ni dia akan larut dalam air. Baja ni dia larut dalam air. Tak payah kata apa, kita tak payah letak topok sini, tak payah. Kita hanya tabur je. Memang dia kuat lah. Nanti selepas tabur, kita perlu sirai dengan air dah. Kalau kita tak sirai dengan air, jadi benda ni payah larut. Macam baja-baja lain juga, kita kena sirai dengan air. Ni baja ni. Inilah baja paksa buah. Ni baja paksa buah. Kalau macam buah-buah terung, boleh terabur buah kan? Baja paksa buah. Nanti dia akan keluar buah dengan banyak dengan sihat, dengan gemuknya. Baja ni lah. Ni, saya awak tengok lah ni. Lepas tu, selepas pada kita, jatuh. Angin kuat malam ni. Jatuh. Dekat lu. Okey. Selepas pada kita tabur baja ni, jadi kita sirai lah. Kita sirai macam biasa. Tu nampak tu hadi pink-pink tu kan? Sirai lah. Sirai macam biasa. Pasalnya baja tadi dia akan larut dalam air. Jadi semua akan kena. Gitu je lah. Hak saya boleh kongsi tentang baja paksa buah. Dia larut dalam air lalu. Dia kita baja ni kita tak letak setiap hari dah. Kita letak seminggu sekali, 2 minggu sekali kau boleh juga. Tak ada masalah. Kalau nak letak seminggu sekali ni tak boleh. Pasalnya baja ni dia kuat, dia kuat. Gitulah. Asal ulah ayatnya dia kuat. Dah geng. Okey geng. Jadi itulah geng perkongsi saya untuk baja paksa buah ni. Apa-apa pun kita tengok lepas ni pula saya akan update dah. Beres saja. Assalamualaikum.